Pesakit ni datang dari Kedah. 60-an. Dah setahun menanggung sakit muka ni. Rasa macam ada api yang membakar dalam mulut. Dia dah jumpa pakar di Kedah, tak jumpa jawapan. Anak-anaknya bawa sampai ke KL. Bila dia datang jumpa saya semalam, saya kata kita buat scan. Kita buat IAM protokol. Yang ini spesifik untuk kita tengok saraf-saraf yang keluar daripada pangkal otak terus ke muka. Dan kat situ ada satu ketumbuhan. Namanya meningioma. Ia adalah satu ketumbuhan yang jinak, tetapi cara behavior ketumbuhan ini macam gangster. Ganas. Dia dah menekan pada saraf, mengganggu fungsi kehidupan dan menekan pada pangkal otak. Ada 3 saraf yang terlibat kat situ. Saraf nombor 5 iaitu trigeminal, saraf nombor 7 iaitu facial nerve, saraf nombor 8 vestibular cochlea. Makcik ada 2 pilihan. Nombor 1, pembedahan. Kita buka, kita masuk, kita keluarkan. Risiko tu ada. Risiko melibatkan kematian, risiko menyebabkan pendarahan, risiko menyebabkan stroke, risiko menyebabkan muka sengit, risiko menyebabkan telinganya pekak. Tetapi selepas operasi, ketumbuhan itu hilang dan sakitnya hilang. Pilihan yang kedua kita boleh buat adalah radio surgery. Yang ini ada yang panggil gamma knife, cyber knife, radio surgery, semuanya sama. Kita beri sinaran radiasi ke atas tumor tu. Tak ada pembedahan. Baring aja masuk dalam mesin, kita bagi sinaran. Rawatan ni ambil masa. Selama 18 bulan baru kita boleh nampak efek radiasi itu ke atas ketumbuhan. Ini adalah satu keputusan yang susah. Bukan setakat untuk pesakit, untuk saya juga. Okey, saya Dr. Faizal, pakar bedah otak dan saraf. Ini kerja saya.